Kereta second. Baik, Abang Izin. Macam nak pergi tak kita? Karaoke? Tunggu dekat kafe. Kami sampai mati ya. Ya. Sebagai jelas sekarang. Yang penat pun. Ya, Nampaklah kecil kita. Aikan. Malah siap belum? Dia kat dia bangun. Kalau dia dah bangun, let's lah kita. Mati. Apa? Subhanallah, ni nampak rumah salah lain. Marah-marah pula. Okey. Berilah. Dapat cermin mata dok. Korang memang gempak dok tak korang. Apa? Islam ke Islam? Sarah lah, ya Sarah. Mami je. Tak ada baca tu. Hai cantik, hai. Iba. Takkan kira. Kan bagi love tu. Thank you bagi. Bagi love. Thank you. Bagi gift. Tak nampak. Dia kena sini sikit. Tengok dah ni. Halo, hai pula. Hai. Korang yang kenal Mel tu tolong tag screen tiba. Sempat dah baca. Memang asal. Kau minta apa tu? Medi, you Medi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai awak, hai. Laju dok beza baca. Beza rap. Tengok tattoo yang ada kat punggung. Nak tengok Mel tak ada, Mel dah balik. Mel balik gitu. Terbaik lah. Ya, kerja apa? Dia sushi tiba. Asal ni. Mana pula? Mel, tag screen. Ramai nak borak dengan Mel sini kata. Ya, tolong cakap Tiang. Mel yang bodoh tu. Dia nak lepas together. Siapa tu aku kenal dia? Siapa lepas together tadi? Nak fotogram Hisai syariah aku. Iba baik saya cakap. Kau kan. Apa tu? I love Maria, I love you too. Lihat kakak ya. Iba. Semua aku. Semua jawab. Semua baca. Tinggi berapa? Tinggi saya. Tinggi-tinggi. Cinta awak saya. Wah, cringe bodoh. Cringe. Wah, ya. Orang boleh je saya borak kaca. Lajunya komen. Macam mana nak baca? Banyak baca. Baru aku letak. Malam nak sushi Syakban ni. Ni siapa nama? Ni sushi apa? Aduh, aku tak kena kafe. Tu je baca hihi ha je lah. Dia sempat ni. Ada Shiban. Ingat mana sushi bar ni? Anak Tommy. Anak kau minta dah. Nanti kita dengan Tommy kereta. Terus yang Kau tahu tak Dan? kalau kita juga ada Tommy kereta ya. Dah tengok nama. Aku suka pasal nak anu kereta tu, anak Tommy kereta pula. Mel, cepat Mel. Ni. Sini Mel. Dah, apa ni? Aku nak pergi pancak je, aku ganti aku je. Tolong jaga Mel korang. Korang tolong jaga Mel, saya nak pergi pancak je. Isu Syaban. Isu sabar pula. Tapi yang ini janganlah Indah yang ni sebab yang ini muka je babi. Tak ada lah. Kenapa dia bukan filter ya? Kena lah muka aku yang filter macam macam kurang. Yang cover store sini. Komen. Kejap lah, tunggu kejap lagi mana datang. Yang cover store sini tu. Mel, please apa tu yang? Pakai baju sweater putih tu. Mel, please mundo. Komen ya murni ya, biar sopan-sopan, maghrib. Sabarlah, ini mari korang Aduh, kejap. Dia kata ini white Maria. Bukan black dah white Maria. Bukan black Maria lagi dah. Mel, kau duduk terus. Dua orang tengok. Ada suap apa tadi? Lah, aku macam tu. Suap apa tadi? Pancak. Orangnya low profile. Apa masalahnya kita tak masih kita pancak di atas biar selamat? Ada apa kalau kau tak nak pancak? Okey dah. Dah aku rasa 19 ni, dah terlebih ni. Kita lebih pancak dah. Kita tak payah. Kita tunggu pukul 8. Korang, apa kata saya? 30 minit. Balik dulu korang. Okay, bye. Korang tak sibuk tengok live ni. Terjahat, thank you kasih. Keluar. Jangan emosi, Mel. Kau jangan jerit bila tak bising lah. Manager tadi ulang ya. Manager pun pelik kenapa ada. Kepala kau besar. Besar kepala kau tu, Mel. Korang, siapa yang nak saya lempang Mel, tolong tak screen. Bagi gift lah Los, bagi kereta. Bagi apa topi ke? Korang tag apa ni? Bagi kereta api. Saya lempang muka Mel. Saya lempang muka Vanessa Mega. Korang, siapa kasih gift? Tu tadi ada bunga. Tak ada bunga. Nah, apa ni? Tadi ya? Topi. Kalau yang mahal singa ke ikan? Trend. Lain kan yang mana? Bagi layan Kereta api. Tapi aku 3 kali dah dapat kereta api ni. Kan sen?
Mantap lah. Kereta api dah berapa ringgit? Aku rasa kereta api 80 kot. Aku rasa RM80 lah. Sebab aku dah dapat 3 kali. Aku buka gift aku tu 1,500. Sekali Duit lebih kan? 100. 1,500. Tapi masa tu aku live banyak kali lah. Uish gila. Terima kasih kasih lipan. Itu malu kan? Terima kasih Angsa bagi Angsa. Thank you guys. Goyak kepala kau boleh dapat gift lah. Poin. Aduh mana? Yang tak ada apa. Korang? Saya nak balik weh. Dia kata laki weh. Apaan siap? Pika. Ada orang ambil nanti tak bawa Islam ke? ambil. Tak habis kau ni. Jangan kita. I love you too korang. Terima kasih dok korang. Love Sorry. Korang memang idola dok nak sign? Dah okey je lah. Kerja kek. Mana tahu ajak pergi makan kan balik kerja. Siapa? Tak nak pakai baju. Ni balik kan udah ambil kat dia mana tahu lagi makan jangan tu aja. Kita nak keluar Terima kasih dok kasih tapi. Dah pakai tapi dok. Thank you. Okey, saya akan tunaikan janji korang. Saya akan lempang muka dia ni. Kau ada. Tak ya. Tap. Men, semua yang terakam tau. Datuk baru aku. Mari kena dengar nanti ya. Kena deres je. Syabu dia. Topi loncai. Bodoh lah. Aku rasa kalau lolos kena record kan. Tadi aku lempang tu memang habis tu. Thank you doh yang kasih. PM tepi man. Tepi mana? Thank you doh yang kasih kereta api tu. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan kan? Best ni dapat gift yang best-best. Korang kalau korang kasih harimau, saya lempang ke Mel. Kau macam mana main apa? Korang kasih bunga ros, saya saya kasih bunga ros Jangan saya kasih akan bunga ros. paling telur kat muka dia. Korang kasih bunga ros satu saja saya akan. Siapa kasih bunga ros? Ayah memang dia macam benda tenang jangan nak minta. Faham tak orang bagi tu macam ni. Memang tak. Dah janganlah. Kau tengok Bara dengan tu dah bergaduh kat depan. Ayam, kita nak karaoke lah. Yang tu. Kita nak karaoke lah ya. Ya, kau jangan dekat. Dah, kau nak tengok. Aku tak nampak benda. Emang budak kecil tak kerja lain, oi. Janganlah, kau tak guna sih. Aduh. Tak pernah apa tadi? Tak pernah apa pula. Ni kau yang baru. Aduh, korang apa tadi? Ala cameraman tu. Apa kau cakap ni? Ala cameraman. Janganlah. Aku nak pergi karaoke tau. Kita nak karaoke lah. Yang kau macam tu. Korang ada telur ke? Kita nak dulu kan? Awak saya buat apa dengan telur ni? Emang makan ada pun. Pak buka buat scramble ke? Mana kat Maria? Kau nak buat scramble breakfast dah. Jangan jadi. Makan yang kata. Makan. Serap. Tak expect tu. Respect duk. Aku yang mana Isa dapat. Mel, dia lah bunga rasa murah. Pasti kau nak bagi baling telur aku. Kamu ada dapat. Aku dapat. Manduk. Kau Nabi dah dapat. Tak expect tu. Bang masalah. Tak malu ke Set? Dia orang ni perempuan kawan Maria. Tak malu kan kau tu? Malu Kau tak malu ke tengok komen orang punya live? Kau tak malu ke? Kau harang? Kau tak malu ke? Tak suka aku tapi kau tengok live aku. Kita manusia tak boleh judge sesama manusia. Ya, kita tak tahu. Awak tu saya tak kenal awak. Nasib baik saya tak kenal awak. Kau tak kantor baik. Umar dalam bilik tengok video. Tengok video dulu. Kantor yo tisu.